Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah kalau korang sampai ke video ni, ia bukan kebetulan tetapi ia adalah ketentuan. Jadi topik yang akan kita rungkaikan hari ini adalah pahala sabar. Apa dia pahala dan ganjaran kalau kita ni boleh bersabar? Sabar ni adalah perkara yang senang untuk kita sebut, tapi nak buat tu memang mencabar. Dan kita selalu fikir, sabar tu bermakna kita ni kena tahan rasa sakit. Kita kena diam dan kita kena pendam. Tapi sebenarnya sabar yang Allah nak adalah sabar yang cantik. Sabar yang tanpa merungut. Sabar yang masih boleh senyum sebab kita tahu hujungnya nanti pasti akan baik. Dan menariknya, dalam banyak-banyak pahala sabar ni sahajalah yang Allah kata tak ada limit. Maknanya unlimited reward. Jadi bila mana kita ni boleh bersabar, sebenarnya pahala kita tu mengalir terus menerus tanpa batas. Pahala sabar adalah pahala yang unlimited, pahala yang tanpa limit, tanpa batas. Jadi sebenarnya selama ni kalau kita ni tengah penat sangat bersabar dengan karenah manusia ataupun bebanan hidup yang datang menimpa kita, kita kena ingat bahawa sebenarnya Allah tengah top up pahala kita tanpa henti. Selagi mana kita ni bersabar, selagi mana itulah pahala akan mengalir masuk dalam buku catatan amalan kita. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, Allah SWT berfirman bahawa sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Dengan tidak terkira maknanya pahala yang tanpa batas, pahala yang unlimited, infinity. Selagi mana kita bersabar, selagi itulah pahala tu mengalir masuk untuk kita. Sabar ni adalah satu-satunya amalan yang Allah janjikan pahala unlimited, pahala tanpa batas. Berbeza dengan solat ataupun sedekah yang ada hitungan gandaannya. Pahala sabar ni adalah pahala yang disempurnakan oleh Allah secara terus tanpa kiraan. Dan bila mana kita boleh bersabar, inilah bukti dan bentuk tertinggi cinta kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita ni mampu menahan diri kita demi mengejar redha Allah. Dan dalam masa kita bersabar, sabar kita pun perlulah rasional. Agama mengajar kita bersabar tetapi tidak mengajar kita untuk menjadi naif. Sabar ni dia perlu berada di pertengahan. Dia tak boleh kita terlalu sabar dan dia tak boleh juga kita terlalu tak sabar. Kalau terlalu sabar, contoh kita dizalimi, difitnah, dihina, kita pun sabar je lah, tak buat apa-apa. Kita tak ada tindakan. Kita perlu buat something. Kalau contoh kita ditindas, kita didera, kita perlu buat something, kita perlu take action, kita perlu ambil tindakan. Dan sabar ni juga dia tak boleh terlalu tak sabar. Terlalu tak sabar contohnya kita ni terlalu cepat sangat nak marah, cepat sangat nak melenting, cepat sangat hilang kawalan. Jadi sabar perlu berada di pertengahan. Sabar yang sederhana adalah sabar yang di mana kita ni tak terlalu ekstrim, kita tak akan diam dalam kezaliman dan kita juga tak terlalu cepat marah. Kita tak akan hilang kawalan. Kalau kita dizalimi, sabar ni bermakna kita ni tetap yakin dengan rahmat Allah sambil kita ni bertindak secara rasional untuk mencari jalan keluar. Untuk kita keluar daripada masalah kita tu. Kalau kita dizalimi, dianiaya, didera, mungkin kan penderaan berlaku pada kita. Sabar yang sebenar adalah kita ni tak putus asa dengan rahmat Allah. Sambil kita bersabar, sambil kita bertindak, mungkin melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun kita mencari jalan keluar. Jangan duduk diam sebab sabar tanpa usaha adalah salah. Kalau kita ni sedang diuji dengan kesusahan hidup, sabar yang sebenar adalah keluar, ikhtiar, cari rezeki yang halal sambil tetap hati kita ni berpaut pada Allah. Kalau kita tak ada duit, kita tak ada kerja, sabar ni bukan makna tak apalah, tak payahlah kerja, sabar je lah, ni ujian aku nak buat macam mana. Bukan bermakna macam tu. Sabar bermakna kita bersabar tetapi kita perlu juga melakukan part kita. Kita perlu juga usaha dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Dan sabar ni bukan alasan untuk kita ni duduk diam tanpa buat apa-apa. Satu benda yang perlu kita sedar adalah intensiti penat kita ni berbeza. Dan sebenarnya hanya Allah je yang faham. Kadang-kadang kita rasa, kita cakap dengan orang, aku tengah sabar ni kan. Kadang kita cakap orang kita penat, kita tengah sabar lagi. Mungkin dengan sesuatu keadaan yang menimpa kita, kita cakap dengan orang, kita rasa macam kita ni tengah bersabar ni, aku tengah bersabar ni sebab banyak sangat benda yang menimpa aku ni kan. Kalau kita cakap dengan orang sekalipun, orang tak boleh nak faham kita sepenuhnya tau. Satu-satunya yang faham kita hanya Allah. Manusia mungkin tak mampu untuk faham tahap kepenatan ataupun kesakitan kita ni, walaupun kita ni cuba untuk jelaskan berkali-kali. Namun Allah ni sebenarnya tak pernah terhijab daripada melihat setiap detik kita ni menahan diri. Kita ni menahan diri kita ni cuba untuk bersabar. Allah tak pernah tak nampak semua usaha kita dalam bersabar. Selain pahala tanpa batas, apa lagi yang Allah bagi pada orang yang mampu untuk bersabar? Antaranya,
Janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang bersabar. Allah ni bersama dengan orang yang bersabar. Maknanya, janji Allah, selain kalau kita ni boleh bersabar, kita dapat pahala tanpa batas, kita akan disertai dan ditolong oleh Allah. Maknanya kita ni akan ditolong oleh Allah. Allah akan sentiasa ada dengan kita bila mana kita ni boleh bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama kita. Dan kalaulah Allah ada dengan kita, sebenarnya tak ada apa lagi yang boleh dapat menjatuhkan kita. Sebab sabar ni, bila mana kita bersabar, Allah janji, Allah garanti, Allah jamin, Allah ada dengan kita. Bila Allah bersama kita, siapa lagi yang benar-benar dapat menjatuhkan kita? Siapa lagi yang boleh memberi mudarat pada kita? Siapa lagi yang boleh menjahanamkan hidup kita? Kalaulah Allah yang ada dengan kita. Dan ketahuilah bahawa setiap kali kita ni cuba untuk bersabar, kita bersabar, setiap hari kita bersabar, sabar kita itu akan bertindak sebagai lapisan perisai pada hati. Sabar tidak menjadikan kita kebal terhadap ujian, tetapi sabar ni memastikan kita ni tak mudah rebah walaupun dunia sedang bergoncang hebat. Bila mana kita boleh bersabar, kita bersabar, akan sentiasa ada perisai hati. Kita bukan makin kuat, tapi kita akan menjadi orang yang bila mana kita diuji, kita akan lebih kukuh dan stabil. Walaupun ujian tu bukan semakin senang. Ujian kadang-kadang semakin sukar untuk kita lalui. Tapi, bila mana kita ni sentiasa boleh bersabar, kita macam akan add on perisai pada hati kita dan kita akan jadi orang yang lebih stabil, emosi, fizikal dan mentalnya. Sabar ni boleh buatkan kita ni tak mudah untuk jatuh walaupun banyak sangat perkara yang datang menimpa kita. Jadi kalau kita sekarang ni sedang diuji dengan perkara yang perlu untuk kita sabar, percayalah bahawa Allah pilih kita untuk menjadi orang yang bersabar. Dan kalau Allah pilih kita, itu bermakna apa? Itu bermakna Allah tengah offer kita untuk kita ni dapat pahala yang tanpa batas. Dan Allah garanti, Allah jamin yang Allah akan ada sentiasa dengan kita dan Allah tak akan pernah tinggalkan kita. Itu saja untuk episod kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.